Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat sejahtera. Salam reformasi, salam perjuangan. Salam pasik, salam kekal tegang kepada geng-geng yang berada di menonton saya dan mengintai saya daripada jauh. Kan, yang tak masuk dalam ni mungkin mengintai daripada jauh. Tolong share tuan-tuan. 830 orang mata memandang, 2-3 orang je share. Kesian saya. Share dalam Facebook ke, dalam TikTok ke, dalam WhatsApp ke, dalam apa saja aplikasi, tolong share tuan-tuan. Tak salah, tak rugi, tak ada orang kata makan modal, orang kata kan, tak perlu keluar modal, tak perlu keluar duit nak share live kita ni. Tuan-tuan juga boleh tap kan, klik button love, button like, button apa semua tu button yang ada dekat ni. Bila kita klik, kita like, itu kaedah untuk kita nak bagi tahu bahawa live itu aktif. Sebenarnya. Jadi lebih ramai orang melihat. Kadang-kadang orang bertanya pada saya, macam mana Iswardi saya nak membantu live Iswardi ni? Tak perlu bantu banyak. Macam saya kata tadi, share, like, subscribe. Lepas tu tap love, tap like, komen. Kan? Komen-komen yang baik, yang membina. Kalau komen-komen yang tak baik, yang membina pun silakanlah. Dosa tanggung sendiri. Saya tak tanggung dosa orang kan. So masing-masing punya hal lah. Kan? Sila pertimbangkan untuk tekan butang subscribe, like, komen dan share. Serta aktifkan lonceng notifikasi anda agar tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari channel ini. Perbicaraan kes Wan Saiful Wan Janawi Bawa. Wan Jan Saya bukan nak main nama bapak dia. Wan Jan. Saksi RM38,000 masuk ke akaun Sinar. Akaun Sinar mana tuan-tuan? Sinar Harian. Jangan tak tahu Perikatan Nasional memang bagi duit kepada Sinar Harian. Tapi biasalah kan, dia surat khabar pembangkang. Surat khabar swasta ni memang akan dapat dana bayaran daripada kerajaan of the day. Itu tak pelik kan. Mahkamah Session di Kuala Lumpur yang mendengar kes mengubah wang haram dan rasuah memberikan bekas Ketua Penerangan Bersatu diberitahu terdapat kemasukan wang RM38,160 ke akaun Maybank milik Sinar Karangkraf Sdn Bhd 2 tahun lepas. Okay. Pegawai Maybank Cawangan TTDI Ahmad Arabi Mustafa berkata, merujuk kepada penyataan akaun Maybank atas nama Sinar Karangkraf, kemasukan itu menerusi transaksi secara dalam talian pada 3 November 2022. Saya sahkan akaun semasa Maybank atas nama Sinar telah dibuka pada 24 Januari di Cawangan TTDI 2007. Berdasarkan spesimen penandatangan, ini untuk mengesahkan bahawa duit memang dimasukkan ke dalam akaun Sinar daripada akaun Wan Saiful Wan Jan yang dimiliki oleh Wan Saiful. Ditanya peguam yang mewakili Wan Saiful, Ahmad Arabi bersetuju bahawa transaksi itu adalah sah. Okey. Kepada soalan, beliau berkata bahawa transaksi itu sah, Ahmad Arabi menjawab sistem akan trigger jika ada transaksi-transaksi yang mencurigakan. Wan Saiful berdepan 18 pertuduhan penggubalan wang haram yang membabitkan 5.59 juta dengan menggunakan aktiviti hasil haram itu, antaranya pembelian kereta jenis Ford Ranger serta pembayaran kepada MSN dan memindahkan ke beberapa akaun syarikat termasuk milik Sinar Karangkraf Sdn Bhd. Okey, maksudnya wang tersebut setelah dia dapat, dia pindahkan ke beberapa akaun, antaranya Sinar Karangkraf. Dan untuk bulan Ogos yang lepas, ada transaksi kemasukan wang RM49,000 ke dalam akaun Wan Saiful Wan Jan. Mahkamah Session hari ini memberitahu terdapat transaksi kemasukan wang berjumlah RM49,000 ke dalam akaun persendirian Wan Saiful Wan Jan pada 2 tahun lepas. Pengurusi Maybank Cawangan Bukit Damansara, Fazila Omar, mengesahkan wang berkenaan dimasukkan menerusi cek pada 25 Oktober 2022 yang dibuka atas nama Wan Saiful Wan Jan. Bagaimanapun, saksi pendakwa tidak dapat memastikan individu yang memasukkan wang tersebut. Dia tahu bank wang itu daripada mana, tetapi siapa memasukkan tak tahu. Saya boleh sahkan terdapat kemasukan RM49,000, tetapi siapa memasukkan tak tahu. Okey. Jika ingin tahu butiran cek, kami boleh buat semakan dengan permohonan ke Ibu Pejabat Maybank. Kan? Ini antara kes perbicaraan kalau kita tengok kemasukan wang-wang tersebut ke dalam akaun Wan Saiful Wan Jan. Pada 25 Jun, itu tadi Ogos, sekarang ini September, semalam Ogos, dan pada bulan Jun tahun ini juga, ada transaksi kemasukan RM78,800 dalam Wan Saiful and Associate saksi. Mahkamah Session
Diberitahu terdapat transaksi berjumlah 78,800 daripada Wan Saiful ke dalam sebuah akaun syarikat automobil 2 tahun lepas. Okay, pengurus perkhidmatan perbankan Loh Mun Huan Tuan berkata mengesahkan transaksi kemasukan wang berkenaan ke dalam akaun public bank atas nama Tagami Auto dibuat melalui pindahan wang pada 12 Ogos 2022 daripada akaun Wan Saiful Wan Jan. Itu dia beli kereta Ford, tuan-tuan. Nah, kenapa nak kena tunjuk transaksi keluar masuk ni? Itu soalan dia. Dia macam ni Di dalam kes penggubahan wang haram, sebab dia ada dua pertuduhan. Satu pertuduhan dia adalah rasuah, penerimaan kes rasuah, dia menerima rasuah. Okey, yang itu adalah apa orang kata, di mana dia ada satu syarikat nak dapat projek, dibagi 5.59 juta kepada Wan Saiful Wan Jan dan masukkan ke dalam akaun Wan Saiful Associate tu lah. Okey. Itu yang pertama, itu rasuah. Tapi tuduhan kedua adalah penggubahan wang haram. Digubah. Maksudnya dia alirkan keluar. Dia alirkan keluar wang itu. Jadi kena buktikan wang tersebut tadi yang masuk telah dibawa keluar. Dia bukan jumlah tu tak penting. Dia keluar RM1 ke, dia keluar RM10,000 ke, dia keluar RM1 bilion ke. Jumlah itu tidak penting. Yang penting duit itu telah dikeluarkan. Okay, kita kena faham itu dulu. Sebab apa saya kata? Masuknya wang haram ke dalam akaun kita bukan lagi satu kesalahan. Belum lagi satu kesalahan. Sebab ada berlaku, kalau tuan-tuan ingat, ada orang duit masuk dalam akaun dia. Malah saya pernah someone contact me beberapa bulan lepas. Dia kata, saya nak tanya, ada duit masuk dalam akaun saya? Dia kata, ada duit masuk dalam akaun saya. Okey, so masalahnya? Tak, masalahnya saya tak ada transaksi duit. Thank you rokok daun. Saya tak ada transaksi. Berapa jumlah duit tu? Dia kata jumlah yang besar. Dia tak beritahu saya lah berapa. Tapi jumlah tu banyak, dia kata. So macam mana kalau saya pakai duit tu? Saya kata jangan. Saya kata mungkin ada kesilapan bank. You kena pergi ke bank, tanya kenapa duit ni duit apa. Mungkin betul ada orang nak masukkan duit, tetapi jangan pakai. The moment bila masuk duit dalam akaun, itu bukan satu kesalahan, tuan-tuan. Tapi the moment kita withdraw atau gunakan duit itu, di situ bermula kesalahan. Di situ bermula kesalahan penggubahan wang haram. Bayangkan kalau transaksi itu adalah transaksi aktiviti daripada aktiviti haram. Terutama keldai akaun. Kalau orang tiba-tiba dia kata, pinjam akaun kau je nak masukkan duit. Hati-hati. Careful orang yang nak pakai akaun kita. Orang yang nak pakai akaun kita, careful. Sebab apa? Takut duit yang dimasukkan itu daripada aktiviti haram. Lepas itu kita withdraw duit kita, bagi kepada dia. Di situ penggubahan wang haram. Walaupun kita di tengah-tengah jadi keldai akaun, kita pun boleh kena. Careful. Kecuali memang kita kenal betul. Even kenal betul pun, careful lah. Careful saja saya kata. Bukan kata tak boleh. Kan? Careful. Ini kan pula orang yang kita tak kenal. Ini biasa berlaku. Akaun keldai. Dia apa yang berlaku tau? Dia datang kepada suri rumah. Dia kata, awak nak buat duit tak? Okey, tiap bulan saya bagi awak RM5,000. Tapi akaun bank awak saya pegang. Boleh? Kad bank awak saya pegang. Tapi RM5,000 saya akan bagi setiap bulan. Suri rumah tak kerja. RM5,000 sebulan. Okey tu. Tak apalah, pakailah akaun saya. Saya pun banyak bank akaun lain. Apa yang berlaku, tuan-tuan? Rupanya dia scam orang guna akaun tu. Itu yang banyak scammer. Kita tengok, kenapa dia transfer pada akaun ni? Kita pun innocently transfer lah. Rupanya kena scam. Bila kita buat laporan polis pergi carilah owner akaun tu. Rupanya owner akaun tu makcik mana, suri rumah mana, abang mana, pakcik mana yang tak tahu apa-apa akaun dia digunakan. Bila tanya siapa pakai, tak tahu. Ada orang ambil kad saya, dia kata nak pinjam, bagi gaji RM5,000. Siapa orang tu, saya pun tak tahu. Saya kata, duit masuk dalam akaun belum kesalahan lagi. But the moment kita pindahkan, di sini kes Wan Saiful Wan Jan, kenapa nak sibuk duit tu masuk dalam akaun Ford, beli Ford Ranger, duit tu masuk dalam akaun Sina, Karangcraft, kenapa? Di situ kita nak buktikan ada penggubahan. Sebab tu dia panggil penggubahan wang haram. Itu di bawah teroris. Ni Razalina Rahman sebut, saya pun pernah 200,000 masuk akaun, dia kata. Terus call bank tersilap. You see? Call bank terus. Macam mana duit ni adalah 200,000 dalam akaun aku ni? Personal bank akaun. Jangan dikeluarkan, jangan dipindahkan, jangan buat apa-apa. Telefon bank, kata kenapa ada akaun dalam saya nak check. Bank boleh check. Dia kata transaksi ni macam ni. Tersilap. Okay, tersilap tak apa. Biar bank akan ada proses dia. Inform. Tu paling penting. So, adakah Wan Saiful Wan Jan akan didapati bersalah? Wallahualam, ini kes masih berlangsung, kita tak tahu. Tetapi,
Apa yang perlu dibuktikan oleh pihak pendakwaan, tuan-tuan? Yang pertama, untuk kes rasuah mudah saja. Soalan dia, adakah Wan Saiful Wan Jan mempunyai kuasa dalam meluluskan ataupun mempengaruhi kelulusan mana-mana projek? Itu soalan pertama. Kalau dia jawab dia tik ya, soalan seterusnya, adakah dia menerima apa-apa imbuhan daripada syarikat yang bakal mendapat projek itu sama ada berjaya atau tidak? Kalau ya, tik. Kalau ada kedua-dua elemen ini dan dia menerima perkara tersebut, bukan setakat cakap, dia ada elemen timbal balik, maksudnya dia masukkan duit. Soalan ketiga, adakah transaksi itu berlaku? Tik. Transaksi itu berlaku masuk ke dalam akaun dia ataupun ada bukti penyerahan wang tersebut? Tik. Maka dia bersalah rasuah. Itu baru rasuah. Now, setelah duit itu masuk dalam akaun dia, adakah dia pindahkan akaun tersebut atau wang tersebut ke mana-mana akaun lain? Untuk apa-apa transaksi sekalipun. 70,000, 30,000, berapa puluh ribu keluar. Itu kesalahan lain di bawah pengubahan wang haram. Faham Suardi. Ya, apa dia? LTL. Ke kluster mahkamah, tuan-tuan. Pada masa mereka berkuasa, ratusan, mungkin bilion ringgit, kita pun tak tahu. Dato' Seri Anwar kata bilion ringgit. Yang ini kita boleh detect. Yang kita tak boleh detect, tuan-tuan. Yang ini kita boleh tahu. Yang kita tak boleh tahu. Yang kita tak boleh nampak. Macam mana? Yang kita dibayar secara cash, itu macam mana? Tuan-tuan, jawablah sendiri.